Okey, baiklah. Jumpa lagi kat video ini. Dalam video inilah kami akan mempelajari tentang modul suka bagi topik algoritma. Dan modul inilah akan menemukan kepada kemahiran aras tinggi iaitu menilai TP5 dan mencipta TP6. Algoritma menggunakanlah berbagai struktur kawalan. Pastikan anda fokus kerana contoh yang digunakan adalah berdasarkan situasi dunia sebenar. Sekarang kami masuk kepada struktur kawalan ulangan untuk for. Kita mulalah dengan struktur kawalan ulangan untuk ataupun for. Struktur untuk ini digunakan apabila bilangan ulangan telah diketahui dan arahan diulang secara tetap dan kawalan. Bagi format asal struktur untuk ialah untuk berbilanglah sama dengan nilai awal hinggalah nilai akhir dan arahan dan tamat untuk. Yang ini adalah satu contoh. Okey, baiklah. Sekarang kami masuk kepada contoh yang sebenar berlaku di dunia. Iaitu mesin mencetaklah. So, bayangkan sebuah mesin pencetak yang perlu mencetakkan borang sebanyak 10 salingan. Tanpa ulanganlah dan arahan cetak perlu ditulis berulang kali, tetapi dengan struktur untuk kita hanya menulis satu arahan dan cetak sahaja. So, kami lihat terus sudut dia ialah mula dengan cetak dan untuk bilangan ikut pada 1 hingga 10 dan kami perlu tulis cetak borang dan tamat untuk tamat yang ini untuklah sebagai akhir untuk sudut kod tu. Seterusnya kita akan menilai kesalahan logik yang sering berlaku dalam algoritma. Ada beberapa murid yang sering kali melakukan kesalahan lazim. Sebagai contoh, jika nombor sama dengan nombor bahagi 2, seperti yang cikgu senaraikan, iaitu jika nombor 4 bahagi 2 bersamaan dengan 2, tapi 4 tidak sama dengan 2, di mana syarat ini sentiasa palsu walaupun nombor itu genap. Jadi operator yang logik ialah dengan menggunakan mode, di mana definisinya ialah nombor genap ialah nombor yang apabila dibahagi 2 bakinya kekal kosong. Jadi contoh yang betul ialah jika nombor mod 2 sama dengan kosong. Itu adalah cara penggunaan logik operator yang betul. Gabungan struktur selagi iaitu Y dalam pilihan duit pilihan. Sekarang kita lihat gabungan dua struktur kawalan dalam satu algoritma. Struktur ini digunakan apabila sistem beroperasi secara berterusan dan bergantung pada keadaan tertentu dan sekali mengandungi keputusan dalam gelung tu. Baik, seterusnya kita lihat kepada contoh, iaitu contoh sistem lift. Lift berfungsi selagi pintu itu tertutup. Jadi pengguna perlulah memasukkan aras yang mereka ingin pergi. Okey, contoh di sini kita lihat, kita perlu type lah mula, seterusnya masukkan status pintu. Okey, selagi status pintu sama dengan itu tertutup, kita perlu masukkan aras destinasi yang kita perlu masukkan itulah. Seterusnya jika aras destinasi itu tiada, gerak ke aras destinasi. Jika tidak, paparkan sila masukkan aras. Tamat jika masukkan status pintu tersebut, tamat selagi dahai sekali output akan keluarkan lift tidak berfungsi, pintu terbuka, seterusnya tamat. Kita masuk pula kepada penilaian ralat logik dalam ulangan, di mana ralat pertama, pembilang salah. Kesalahan pertama ialah mengubah nilai yang bukan pembilang. Contoh dia, tambah 1 kepada markah kerana markah bukan pembilang gelung, tapi sepatutnya pembilang ialah bilangan, contoh 1 ataupun 2. So betulnya tambah 1 kepada bilangan. Yang itu merupakan ralat pertama. Ralat kedua pula, contoh dia syarat ulang sehingga tidak tepat. Contoh ulang sehingga bilangan sama dengan 4. Masalah dia ulangan berhenti sebelum cukup bilangan. Penyelesaian betul, ulang sehingga bilangan lebih daripada 4, ataupun gunakan struktur untuk bilangan daripada 1 sehingga 4. Baik, akhir sekali kita lihat contoh ahli yang mempunyai lebih daripada 2 keputusan. So, kita masuk contoh yang pertama, iaitu klasifikasi kasut saiz kanak-kanak.
So apa peraturannya? Iaitu pertama, kalau kasus saiz yang kurang daripada 20, iaitu sebagai saiz kecil. Saiz 21 hingga 25 iaitu saiz sederhana, dan saiz lebih daripada 26 iaitu saiz besar. So, pertama kita masukkan penerangan pada carta alih. So, kita masukkan input saiz kasut. So, kalau saiz 1 saiz yang kita masuk kurang daripada 20, dia akan keluarkan paparan saiz kecil. Maka kalau lebih daripada 20, dia akan keluar ke tidak, dan dia akan pergi ke rumus yang kedua. Rumus kedua iaitu dia akan paparkan saiz sederhana, ataupun kalau tidak, dia akan paparkan saiz besar. So selepas algoritma tu habis jalan, dia akan tamat pada sudut kod tersebut, iaitu dengan carta alih tersebut. Baik, sebagai kesimpulan, modul suka ini menekankan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu menilai kesalahan logik dan mencipta algoritma yang lebih cekap serta realistik. Teruskan berlatih supaya anda mahir mengenal pasti struktur kawalan yang paling sesuai. Jangan lupa untuk menjawab kuis latihan dan dapatkan sijil untuk setiap modul. Terima kasih dan selamat belajar.